Jika Batman mempunyai gua kelawarnya dan Superman melepak di Krypton, Megan Peace dari Bloomington, Indiana, Amerika Syarikat mempunyai sarang bertemankan Joker. Pemilik koleksi memorabilia Joker terbesar di dunia ini, Megan mempunyai 2,318 koleksi khas untuk penjahat DC Comics yang disimpan rapi di dalam bilik di rumahnya. Menjangkau dari lantai ke siling, berpuluh-puluh patung, buku komik, potongan cardboard dan produk makanan edisi terhad disusun di atas rak. Gadis berusia 22 tahun itu secara rasmi mula mengumpul memorabilia Joker ketika dia di sekolah menengah apabila rakan sekelasnya menghadiahkannya mainan kecil iaitu Imaginext Joker. Megan berkata dia tertarik dengan Joker kerana dia mempunyai asal-usul yang misteri dan berbakat dalam mencipta semula dirinya. Dia memberitahu bahawa dia bergelut dengan masalah kesihatan mental kerana sering dibuli ketika di sekolah. Ibu dan kakaknya sentiasa bersama dalam tempoh yang sukar ini dan menyokong minatnya terhadap watak itu. Semasa pandemik COVID-19, Megan mula menyiarkan koleksinya di TikTok yang kini telah mengumpul lebih 66,000 pengikut. Pada masa inilah ibunya melihat Megan benar-benar keluar dari masalahnya ketika dia mula berkawan dalam komuniti pengumpul dan bertemu dengan beberapa wira peribadinya. Kerana koleksi Megan, dia dapat bertemu dengan pemilik suara Joker iaitu Mark Hamill dalam siri animasi Batman serta Michael Aslan, penerbit franchise filem Batman. Aslan juga menandatangani salinan bukunya The Boy Who Loved Batman untuk Megan. Megan juga dapat berkawan sepanjang proses itu, terutamanya dengan Angle Young yang mengumpul patung Harley Quinn, rakan sejenayah Joker. Kini Megan ialah seorang pengumpul yang percaya diri yang suka berkongsi minatnya dengan Joker dengan orang lain dalam rangkaiannya. Dia juga amat berbangga dengan basikal Tim Burton Batman keluaran tahun 1989, produk makanan bertemakan Joker untuk abad ke-20 serta komik vintage Batman keluaran ke-55 tahun 1948. Megan juga meminati beberapa pelakon yang sering membawa watak sebagai Joker. Antaranya ialah Joaquin Phoenix, Jack Nicholson, Heath Ledger dan Jared Leto. Dan walaupun dia kini dianugerahkan gelaran Guinness World Record yang dipaparkan dengan bangga dalam koleksinya, dia tidak fikir dia akan berhenti membeli barangan dalam masa terdekat. Dia tidak tahu berapa banyak nilai semua koleksi yang ada di muziumnya.